9 anggota pasukan simpanan Persekutuan FRU yang terkorban dalam kemalangan di Teluk Intan diberi penghormatan terakhir mengikut istiadat Polis Diraja Malaysia PDRM di Unit 5 FRU Sungai Senam awal pagi Rabu. Kesemua jenazah dan jasad dibawa menaiki van PDRM dan tiba sekitar jam 3.14 pagi bagi menjalani istiadat penghormatan sebelum dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Sebelum solat jenazah, keranda wiranegara itu dilitupi jalur gemilang sebagai tanda penghormatan. Solat jenazah disertai lebih 500 orang termasuk Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak Khairuddin Abu Hanifah, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Mahir Piche serta Ketua Polis Perak Datuk Nur Hisam Nordin. 7 jenazah beragama Islam disembahyangkan di Surau Ar-Rahman, Ibu Pejabat Polis Daerah Hilir Perak. Jasad mendiang S. Perumal dibawa ke krematorium Buntung, manakala mendiang Korporal Nurik Pandak dibawa ke kampung orang asli Bukit Terang, Kampar.